keluarga bini, mak ayah habisnya maki. Ini bukan suami, ini anak beruk mayih ini. Bila kita berkahwin dengan seorang perempuan, tak molek lagu mana pun perangai dia, kena ada ingat jasa dia besar. Dia sanggup berpisah dengan ibu bapa dia untuk hidup dengan kita, betul tak? Ibu bapa dia yang bersama dengan dia dari kecil, dia sanggup tinggal untuk ikut kita, kan ada jasa di situ. Dia sanggup dah tidak meninggalkan adik-beradik dia yang dia sayang untuk duduk dengan orang yang dia tak kenal kita lah. Dia sanggup tinggalkan kampung halamannya untuk hidup di tempat kita duduk. Jadi bila ada salah boleh marah, suami boleh marah, jangan maki. Marah pula, marah bini, jangan marah apa ibu bapa dia. Kita habis awak tu, Bik.